Tak sabar kan nak tengok ibu makan apa ni? Fishball ni. So, Adi nak makan tak, Adi? Nak. Adi nak ke tak nak? Tak nak? Fishball ni. So, ramai yang tunggu kan. Sebab tu puasa, lepas tu balik cuti. Hari ni baru kita rasa kami semua nak makan fishball ni, berkongsi beramai-ramai ya. Kita tengoklah kuantiti dia macam mana kan. Sebab diorang cakap yang noodles ni adalah ramen tau. Ramen. Okay, so that's why lah benda tu jadi mahal. Okay, tapi berbaloi. So jom kita tengoklah kat dalam ni macam mana cara masak apa semua kan. Kita buat depan korang ni. Kita buat dan kita makan depan korang. Okay? Okey. Okey dek? Okey. Makan depan siapa? Korang. Cakap gitu. Gitu. Okay, so jom. Mantap ya, tom yum noodles. Ni tom yum. Kita buka dulu. Buka. Ada. So ni lubang yang akan keluar apa nama tu? Asap-asap panas tu kan. Kita buka cara. Okey, di pack dia dalam ni ada paste ni. So yang ni apa benda ni? Ni. Okey lah, tak apa, nanti kita basuh saja. So ini adalah ramen je lah. So ni adalah bowl dia. Okey, ni bowl dia. Tada, okey. So kat bawah ni macam-macam ada. Dia siapkan. Susu semua disiapkan. Susu, ada dia punya tisu. Okey, ni dalam ni ada macam ball-ball dia tau. Ibu tak tahulah sotong ball ke, meatball ke. Kita akan tengok saat lagi ni. Kita akan buka. So inilah dia punya pemanas tu. So kita akan masuk dalam ni dan kita masuk air je. Okay, so dekat sini kan dia ada satu macam mana dia ada level tau. Dia ada macam satu level tu yang air tu isi banyak mana je. Sama juga dengan yang kita akan letak dekat sini. So dia ada level air dia, adalah sukatan-sukatan dia. Kita installkan. So sekejap jom kita buat lah. Kita buat. Okay, ni dah letak air. So kita tepikan dulu. So kita akan pakai ni. Nak panaskan dekat dalam. Kita buka dulu ya. Ni letak dalam ni. Alright. So kita ready dengan air. Nampak tak ada asap tu? So kita akan letak air. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Okay, kita terus masuk ni. Masuk ni sebab dia akan panas apa tu. Dengar tak dia macam dia tengah panaskan tu. So kita tutuplah dia. Tutup dia. Okay. Tunggulah dalam 10 minit ke kan, 15 minit ke. Sekejap dia akan keluar asap dari situ. Best tak? Best. Sekejap dia keluar asap dari sini. Pada. So tak sabar nak makan kan. So sudu pun dah siap. Sekejap kita akan makan sesama dengan aku. Okay, tunggu. Dah bau. Sedap gila bau dia. Tinggal sikit lagi sikit lagi. Lepas dia dah punya asap-asap tu settle, kita akan makan. Sedap bau dia. Okay, asap dah tak ada. So jom kita buka. Wah, sedapnya. Wow, sedapnya. Okay, macam ni lah rupa dia. So nanti kita akan kacau-kacau lah. Sedapnya. Okay, so jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita dah bisa makan. Tapi kita kacau dulu. Kacau dulu sebab dia tom yum lagi kat sini kan. So masa ni kita akan kacau. So kacau-kacaunya bagi dia rata Ni memang jenis yang noodles yang mahal tu tau. Tu ada bagi ni sekali semua ni kan. Sedapnya. Rasa kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sat. Dia tak tahu habis. Dia bagi kita rasa betul-betul. Teliak. Rasa dek? Kasih anak ibu rasa sikit. Rasa sikit dulu, okay? Dia ni tak boleh tahan pedas ya. Dia pedas sikit lah. Panas ke pedas? Terkejut. Takkan rasa besar Bagi rasa dulu, rasa sikit dulu. Sebab kadang takut kan bagi banyak kan. Kau kenyang? Takut tak orang kan masih budak lagi kan? Ya. Kita bagi rasa. Panas. Sedap tak? Sedap kan? Tapi kalau anak-anak ni dia memang dia kurang sikit pedas. Diorang tak pandai lagi makan pedas sangat. Yang ni memang untuk dewasa lah. Untuk anak-anak yang memang kaki makan pedas boleh makan. Memang mantap, sedap. Okay, kita rasa dia punya ni. Memang rasa dia punya udang dah. Sedap ya. Bagi meatball, dia bagi fish cake. Dia macam fish cake kan ni? Fish cake. Nak rasa dia? Okay. So korang, memang korang suka. Ibu pun suka. Sedap, memang overall memang sedap. Korang boleh dapatkan, korang boleh baca caption.
Ibu letak caption tapi bukan tak beg kuning. Tapi korang baca caption, korang boleh tengok video yang sebelum ni. Yang tu ada beg kuning. So boleh tengok kat bawah tu, okey? So kita sama makan, okey? Okey. Sedap tak? Sedap. Lepas kat bawah baca caption. Panas-panas. Sedap tak? Fishball dia ni ada, fish cake dia ni dia ada cheese dalam tu. Tak sikit. Nah. Ni satu. Nak? Okey, jom kita makan lagi. Sedapnya. Diorang suka, adik ni suka tapi apa, pedas. Makan sedikit boleh lagi, okey? Tak apa, slow-slow. Okey, nanti dah besar sikit, dah pandai kan makan pedas. Kita orang Melaka, dek, kena makan pedas, dek. Ya, dek. Orang Melaka kena makan pedas, dek.